Tu dia. Duk melengung elok ah. Rumah depan siap dulu. Kita tak tahu hala rumah. Kita pakai sini buat je bang. Tengok lu view. Boy. Dah siap ni. Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Palung. Apa-apa cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana Puan tengok di channel Kebun Abah. Palung ambil kesempatan lah. Bila mai jumpa kawan-kawan ni. Mai rumah cikgu Tempur. Mai kebun dia lah. Rumah dia sana tu. Rumah sana sewa. Rumah belakang ni buat tuntang-tuntang sewa. Ni, hak ni. Hak kita tengok tersat ni. Hak ni pun nak siap lah. Mai hari tu bulan lepas Bulan lepas. Tak ada apa ni. Mai siap dah. Jadi kerja dia. Kerja. Dah nampak lemah Mau habis ni. Ni mai hari tu tak ada Kelantak elok. Buat malam. Buat malam jadi macam tu ah. Oh dia. Pak Long mai hari ni ada nak ambil tu huga tu. Lama ni nak buat gazebo. Jadi je tu. 10 kali 12 ya. 10 kali 12. Besar lah. Ni tak cukup modal. Ada modal sikit boleh gaji bulan ni beli pula sikit ni. Ni kayu ni apa 18. 1 lepas ha. Lepas tu buah selek lah. Minyak hitam tu. Oh cantik Minyak hitam tu nanti buah selek dia. Dah. Dia apa minyak hitam ni dia Bagi serak. Bagi sekat sikit tu. Lepas tu bau-bau buah selek. Dia latah rasak lagi. Pak Long bila main sini, Pak Long rajin buat video sajalah. Duk tunjuk apa. Lah akak dia tunjuk sendiri pakai dak ah. Tak ada. Ni dia ni buat benteng ni. Ish. Benteng ni dia kan. Sini benteng ni. Hang buat macam mana ni? Dia bagi sikit. Sikit kena kat dia ke? Ni buat ni boleh parking kereta jauh sikit. Ni nanti tinggi ni yang duduk sini nanti tak ada nanti. Ni tangga kau ni ke naik kau tu? Tak ada, dia tak ada tangga. Lompat cetok itu ya. Lompat cetak tu, lepas tu duduk situ. Hulung kaki Tu ingat plan ulok kaki ya. Tu dia tengok view belah sana. Di sana kolam. Belah sana kolam ikan ruan, ikan dia dulu ni. Nepia ni nepia. Rumah hak dulu ni, hak kita duk pergi dulu ni. Atau sewa ke? Sewa noh. Ni ada orang duk kan? Ada budak KB. Budak KV duk ni. Lega banyak Ajar abang bagi ada Mah, alang-alang. Itu kenapa ingat tu bulan lepas perlu main pinjam uga lah kan. Tengok rumah ni tak siap lagi, rangka lagi. Ni buat daripada apa simen. Simen buat. Simen buat saiz 55 ke 50 mm. 2 bilik eh. Buat 2 bilik eh. Ni bilik ni siap lah. Ni bilik ni siap lah nak cat. Penat ni lah, penat simen buat ni lah. Ni tambah ke atas, ni simen buat ke sampai atas. Maknanya lah ni guna tiang 4x4 ke 3x3 ni? Ada pakai tiang tu dah ni. C-section dah. Ni tiang 4x4 ni. Tiang 4x4, lepas tu guna C-section. Mas ni, nak tunjuk skill baru mas. Tu dia. Kita buat ceiling pakai pattern dah. Mas. Mahal. Dah. Pakai pattern tu lah noh. Lepas tu buh kat atas lah noh. Kumpul lapik je. Mana dia sangkut macam tu lah. Sangkut je tu lah. Tak ada paku-paku, tak ada ni apa. Mana naik kau ni lah, naik kau ni. Naik kau ni bersusun. Tu ni buat frame tu. Dah lah buat frame ikut dah. Sungguh bang. Tengok lagi sak. Sungguh bang. Lah macam tu lah. Tak ada orang fikir lagi. Aku pun tak fikir. Tak fikir. Duk gila duk tengok TikTok. Ada TikTok dia buat pakai pattern dengan C-section ni. Bila nak pergi buat pergi siap rumah aku ni. Dia kena perlu tu dengan kacang. Jaman gantung. Setelah kita mau buat bodoh lah, buat cat lah. Boleh guna dah kat dia. Nak pakai kecil pun boleh. Oh ni, dah siap. Lah, main hari tu tak ada apa lagi. Dia lah. Ni buat siki. Siki sini nanti kira ayak mai kalau bentuk siram alam buat siram pokok nepi lah. Tu agak-agak dah jadi ni, jadi kafe. Dah. Ni tempat pakai ni, tempat masak siap. Bila ada orang sewa ni lebih kita kita buat makan sikit apa. Tunggu kambing juga, rumah sewa juga. Tu buat sendiri ya.
Tu buat dengan orang ah. Tu kita buat kat mana hak Dia kira macam ni ah. Yang ni masa ni hak ni upah orang. Sambil upah sambil tengok. Tengok cara dia buat apa semua dulu. Lepas tu no, cuai next. Sebiji kita ni. Kita je suka copy and paste orang kata. Betul eh. Hari tu aku pun sama orang itu ni. Pagat ni bubuk Kita plaster kan. Ni so place ni. Ada plaster ada. Plaster tak pernah. Ya, abang kata ni kemahiran ni dah. Hak ni kebat-kebat semua ni. Pagat buat ni. Hari tu memang buruk main tu bulan lepas. Tapi bila plaster tengok nampak kemas macam rumah tu. Suruh. Naik dah ni dah. Cak lama tu. Ha? Cak lama ni. Tu lah. Elok ni. Tak ada apa lah. Jom main tengok view dari sini. Tengok ah. Ya. Main duduk dengan orang ah. Hari kita sendiri tak ada. Tu dia. Cuba ni mula daripada sini ni. Ni, penjuru ni. Bawa sampai kat atas. Tu. Ada apa ikat ni? Sekat lebih ah. Tapi tanah dia tanah bagus, tanah apa beralun, tanah bukit macam tu. Tak tanam rayang sepokok dah. Malah apa tu? Rayang buah tu. Rayang buah. Rayang apa kena musim tadi? Tak ada duit, tak boleh buat duit lah. Bukan tak buat duit. Kita sini RM2 ni tak ada musim lah. Nak makan bila dah basah dah. Boleh dah. Aja. Tu ada tu. Bulan lepas tanamlah 3 pokok dalam tempat buh pi lah. Lagi depa duk salah kita tak tanam langsung pula. Kan ada 10 tahun 20 tahun lagi. Ada 2-3 pokok. Kalau Tok Wan tak tanam langsung. Tanam 3 pokok tu. Tak tahu lah jadi tak jadi. Bagi ada ya. Dulu buh dah 30 pokok tu. Tak jadi. Tak tahu kot dekat kelapa sawit dia tak jadi tahu. Tak tahu kita pun. Kira macam ni lah. Kira kita tak tahu tanam lah benda. Bagi buah-buah lah. Kan. Main ni nak ambil ni. Uga. Ada. Uga ada 3 tu lagi. Tak boleh nak ni lah. Ya. Kita ni yang Itu memang perlu pinjam yang ni lah itu ni. Uga ni. Nak main pinjam uga nak korek 3 lagi. Itu ni tak mau dah korek. Yang 3 tu balas dengan ni dengan apa cok kan. Tak lut, tak pas pesuk. Saya tak pakai uga. Ni pun ni sekolah ni. Kau ni ada apa-apa. Tak apa kan main pinjam ni. Ha? Main pinjam tak apa kan. Tak apa. Cuti ni main tak boleh. Lagi Tak minta. Tak guna. Kalau minta tu tak guna. Okey. Lagi Tapi dia kata bubuh mata kecil tu tak payah lah. betul je dah tu. Bubuh mata ni terus tak? Betul tu ya. Tak apa boleh lah kena jack kuat sikit lah. Dia tekan 2 orang. Buayak tu. Adik tu. Buh dah berapa kali buah ayak ha. tak ni tak kering ayak tu. Ayak tu. Main angkat bola betul ni. Ya. Celui tak? Apa? Tak celui. Macam tak celui, weh. Ha? Celui. Tak celui kena buka. Tak je boleh. Tak buka. Ni dah kau. Ni dah baik. Ni. Mai. Allah, hilang. Beres minyak dah. Nak bertiga lah. Tiga tak masalah lalu. Okey. Main tujuan tu memang nak ambil ni pinjam ni. Tak boleh nak buat apa lah. Kalau ingat tu tak mau main pinjam lah. Ya. Oi, kena buat. Kena. Bagi tutup. Kena potong. Tak apa. Kotong juga tu. Ni boleh. Atap. Tapi aku rasa lebih baik atap buat sama macam ni. Buat macam ni lah kira macam ni kan. Jangan melintang kan dia. Kalau melintang kan dia, hujan dia turun kot ni. Tahu kah? Masuk kot ni, buat apa, tebak layak, lawa hari ni. Nampak cadangan aku lah. Hang ikut hang lah buat macam mana. Kalau hang rasa macam mana? Tak nak buat faham punya empat tu. Buat turun kot ni payah tu. Tak pandai. Bukan tak pandai buat tu buat. Biar atap macam ni senang ni macam ni. Turun dia. Tengok buat macam ni. Kita pun turun terus ya satu itu. Tak lawa. Tak lawa. Dia ada betul orang kata dulu ni dia lambang menjemput tetamu datang. Tu kata kalau hang buat macam ni kan. Macam ni. Tebak layak ni hang dia ada kat sini. Nampak orang main nampak tebak layak tu. Kena lajak lagi lah. Lajak ke depan lagi. Kena lajak ke depan lagi. Lajak biasanya lajak pada tu sekaki setengah. Depan ni kaki setengah, belah sana kaki setengah.
Kita ajak sikit lah. Tu laki tak apa, tak masalah. Bakal bukit lah. Jom nak balik tu. Tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Ni dah kat pukul 7 ni. Selamat. Okay, terima kasih banyak. Baik, masih belum? Baik. Baik. Macam itulah mai ke rumah Cikgu Tembul. Cikgu Tembul. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.